Berita tergempar pada hari ini, harga emas jatuh sekitar RM25 daripada harga emas tertinggi RM493 ke RM482 semalam, dan hari ini tuan-puan harga emas terus menurun tuan-puan sekitar RM468. Jadi berita baik kepada penyimpan-penyimpan emas di Public Gold dan juga bakal-bakal penyimpan emas di Public Gold. Bagi sesiapa yang masih lagi belum mulakan simpanan emas, inilah masa yang terbaik untuk tuan-puan mulakan. Jadi bagi yang dah bermula, teruskan menabung dan fokus untuk tambahkan grade emas tuan-puan untuk capai matlamat tuan-puan dalam simpanan. Mungkin hari ni tuan-puan bercita-cita nak ada impian nak beli rumah lagi 3 tahun, nak pergi haji lagi 2 tahun, nak menyediakan dana persaraan, maka fokus pada grade emas tuan-puan lebih banyak. Kerana tuan-puan berpeluang untuk borong emas lebih banyak pada harga emas yang murah ni. Jadi bagi yang belum mulakan simpanan emas dengan Public Gold, saya nak tunjuk dekat tuan-puan di mana tuan-puan boleh simpan emas melalui akaun GAP Gold Accumulation Program ni dengan serendah RM100. Yang paling best sekali, tiada komitmen. Belajarlah simpan emas sikit-sikit. Lebih baik berbanding kalau tuan-puan simpan duit. Kerana makin lama duit kita makin menyusut dimakan inflasi. Dengan kejatuhan wang ringgit yang sangat ketara, maka emaslah yang terbaik untuk simpanan jangka panjang. Jadi bagi siapa yang nak mulakan simpanan emas dengan ilmu bermatlamat, nak kaya dalam simpanan emas, boleh rujuk video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.